Pernah tak anda tanam sayuran dan buah di halaman rumah tapi tiba-tiba layu, rosak atau tinggal rangka? Mungkin anda tak sedar, rumah anda dah dikunjungi tetamu yang tak diundang. Serangga perosak seperti ulat, afid, lalat putih, kumbang daun dan sebagainya menjadi ancaman utama kepada tanaman di halaman rumah. Saiznya kecil, tapi mampu merosakkan sepohon tanaman hanya dalam sehari. Ini adalah sebahagian kecil daripada tanaman kami yang menjadi mangsa kepada serangan serang-serangga perosak ini. Daripada sayuran sehingga ke pohon berkayu, masing-masing mempunyai musuhnya yang tersendiri. Dalam video kami kali ini, kami akan kongsikan simptom dan solusi kepada permasalahan ini. Ini adalah anak ulat daun. Serangan ulat daun boleh dikenal pasti melalui beberapa simptom yang ketara. Antara tanda awal ialah kemunculan lubang-lubang kecil yang tidak sekata pada daun, tepi daun yang kelihatan koyak, serta kehadiran najis ulat dalam bentuk butiran kecil. Dalam kes yang lebih teruk, daun akan bergulung kerana ulat bersembunyi di dalamnya dan daun mula menjadi kekuningan sebelum akhirnya rosak dan gugur, menyebabkan pertumbuhan tanaman terbantut. Jika tidak dikawal, ulat daun boleh memakan keseluruhan daun dalam tempoh yang sangat singkat, terutama bagi tanaman muda. Bagi tanaman yang lebih besar, kerosakan penuh boleh berlaku dalam 1 hingga 2 minggu, bergantung kepada populasi ulat dan tahap pertumbuhan tanaman. Kitaran hidup ulat daun bermula apabila rama-rama bertelur di bahagian bawah daun, dan telur akan menetas dalam masa 2 hingga 5 hari. Larva yang menetas akan memakan daun secara aktif selama 10 hingga 14 hari sebelum menjadi pupa selama 5 hingga 10 hari. Setelah itu, ia bertukar menjadi rama-rama dewasa yang hidup selama 5 hingga 10 hari untuk mengawan dan bertelur semula. Keseluruhan kitaran hidup ini mengambil masa antara 20 hingga 30 hari bergantung kepada keadaan persekitaran seperti suhu dan kelembapan. Bagi mencegah serangan ulat daun, beberapa langkah boleh diambil termasuk membuang daun yang dijangkiti, menggunakan jaring serangga, mengamalkan tanaman bergilir, serta menanam varieti yang tahan perosak. Kaedah biologi juga boleh digunakan seperti melepaskan serangga pemangsa semula jadi atau menyembur Bacillus thuringiensis yang bersifat mesra alam. Jika perlu, racun serangga organik seperti minyak neem boleh digunakan, manakala racun kimia hanya disyorkan apabila serangan mencapai tahap kritikal dengan mematuhi dos dan tempoh menuai yang selamat. Serangan siput boleh dikesan melalui kesan gigitan yang tidak sekata pada daun, batang atau buah, biasanya dengan permukaan yang kelihatan licin dan berlendir. Kesan lendir yang berkilat sering kelihatan di permukaan tanah, daun atau pasu tanaman menjadi petunjuk utama kehadiran siput. Tanaman muda paling terkesan dan dalam kes yang serius, keseluruhan anak benih boleh musnah dalam 1 malam. Kerosakan oleh siput boleh berlaku dengan sangat pantas, terutamanya ketika cuaca lembap atau selepas hujan. Dalam masa 1 hingga 3 malam, siput boleh memusnahkan daun-daun muda atau anak pokok sepenuhnya, menyebabkan kematian awal tanaman. Populasi tinggi siput dalam kawasan lembap akan mempercepatkan kerosakan yang berlaku. Siput bertelur di dalam tanah atau tempat tersembunyi seperti bawah pasu dan dedaunan. Telur akan menetas selepas 1 hingga 2 minggu, menghasilkan anak siput yang mula memakan tanaman serta-merta. Siput dewasa boleh hidup selama 1 hingga 2 tahun,
bertelur beberapa kali sepanjang hayatnya, menjadikan pembiakan mereka sangat aktif jika tidak dikawal. Pencegahan boleh dilakukan dengan mengurangkan kelembapan sekitar tanaman, membersihkan kawasan rumpai dan serpihan daun yang menjadi tempat berlindung siput. Gunakan perangkap seperti papan kayu, kulit limau atau daun kubis untuk menarik dan mengutip siput secara manual. Tabur kapur pertanian, garam batu atau serbuk kopi sebagai penghalang fizikal di sekeliling tanaman. Bagi kawalan biologi, boleh gunakan musuh semula jadi seperti itik. Jika perlu, gunakan racun siput seperti metaldehid secara terkawal dan jauh dari tanaman makanan. Serangan belalang boleh dikenali melalui daun yang hampir licin dimakan, sehingga hanya tinggal urat atau tulang daun. Tanda lain termasuk daun yang bergerigi dan koyak besar, serta kehilangan daun secara mendadak. Belalang juga boleh menyerang batang muda dan buah, menyebabkan tanaman kelihatan rosak dan tidak sihat. Kehadiran belalang secara berkumpulan sering membawa kerosakan yang sangat ketara dalam masa singkat. Belalang boleh menyebabkan kerosakan besar dalam masa waktu hingga 3 hari, terutama jika berlaku serangan berkumpulan atau dalam bentuk kawanan. Tanaman yang tidak dikawal akan kehilangan sebahagian besar daunnya, menyebabkan pertumbuhan terbantut atau mati sebelum matang. Serangan ini lebih aktif pada waktu panas dan kering. Kitaran hidup belalang bermula dengan telur yang diletakkan dalam tanah. Telur akan menetas dalam tempoh 2 hingga 4 minggu, mengeluarkan nimfa yang menyerupai belalang dewasa tetapi tanpa sayap. Nimfa ini melalui beberapa peringkat pertumbuhan, instar, selama 5 hingga 7 minggu sebelum menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa boleh hidup selama 1 hingga 2 bulan, bertelur dan meneruskan kitaran secara berterusan dalam keadaan cuaca yang sesuai. Untuk mencegah serangan belalang, kawalan budaya boleh dilakukan seperti membajak tanah untuk memusnahkan telur serta membersihkan kawasan tanaman dari rumpai. Tanam tanaman penghalau seperti bunga marigold yang tidak digemari belalang. Kawalan biologi boleh melibatkan penggunaan patogen serangga seperti Nosema locustae atau pemangsa semula jadi seperti burung dan ayam. Sekiranya serangan teruk, semburan racun seperti cypermethrin atau deltamethrin boleh digunakan dengan berhati-hati dan ikut garis panduan keselamatan tanaman makanan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Terima kasih.